Pagi ini adalah anugerah pelajar misali. Hadirin sekalian, penerima anugerah pelajar misali dengan ini diberikan kepada Saudara Muhammad Luqman bin Jasmani. Saudara Muhammad Luqman bin Jasmani dilahirkan pada 9 Januari 2006 di Hospital Putrajaya, merupakan seorang pelajar yang sentiasa menyerlah dalam aspek kepimpinan, sahsiah dan juga pencapaian akademik. Berpegang teguh kepada falsafah hidup, istiqamah itu seronok, syurga itu indah. Beliau menjadikan ibu kandung Panjamiatul Aida binti Matsani dan Ustaz Azmin Ruslan sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam menempuh kejayaan. Berhasrat untuk menjadi cikgu bahasa Melayu dan juga dai pada masa hadapan, Saudara Muhammad Luqman sentiasa menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam semua aspek kehidupan. Kepimpinan beliau terserlah melalui pelbagai amanah yang disandang, antaranya sebagai pengerusi Bandara Tingkatan 6 dan EJK Persatuan Tingkatan 6. Dengan akhlak terpuji, kepimpinan unggul dan iltizam yang tinggi terhadap kecemerlangan diri dan sekolah, Saudara Muhammad Luqman sangat layak untuk dinobatkan sebagai penerima anugerah misali. Dipersilakan.